Pernah tak anda terfikir apa agaknya yang membezakan hari yang kita rasa super produktif dengan hari yang rasa macam serba tak kena kat tempat kerja? Sebenarnya kan, jawapannya tu mungkin ada dalam diri kita sendiri. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang paling asas sekali. Adakah kita yang betul-betul pegang steering, yang kawal emosi kita, ataupun sebenarnya emosi tu yang drive kita sepanjang hari? Cuba bayangkan benda ni, mesti pernah rasa kan? Pagi-pagi, buka email, tiba-tiba, boom, rasa stres. Ataupun ada satu meeting yang tegang sikit, habis satu hari mood kita ke laut. Kadang-kadang komen kecil dari kawan pun boleh buat kita hilang fokus terus. Benda ni jadi bukan sebab kerja tu susah sangat, tapi sebab state dalaman kita dah berubah. Jadi dari mana datangnya semua perasaan ni? Jom kita bongkar idea pertama yang sangat penting. Emosi kita ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang berlaku secara rawak atau nasib semata-mata. Ini dia idea yang boleh ubah cara kita fikir. Emosi kita ni bukan macam baling dadu. Sebaliknya, ia macam fail dalam kabinet minda kita yang kita boleh akses bila-bila masa. Ini satu anjakan pemikiran yang besar tau. Kalau kita boleh pandil semula satu emosi, maknanya kita boleh latih diri kita untuk pilih emosi yang betul pada waktu yang tepat. Macam inilah benda ni berfungsi dalam hidup kita. Ada satu kaitan yang sangat direct antara satu situasi dengan respons emosi kita. Contoh paling senang, ada lagu-lagu tertentu yang bila kita dengar je, terus rasa bertenaga, kan? Atau bila masuk kafe yang tenang, automatik kita rasa relax. Ada pencetus dan kemudian ada tindak balas. Okey, sekarang macam mana pula orang-orang yang berprestasi tinggi ini gunakan kefahaman ni untuk kelebihan diorang? Mari kita intai sikit rahsia di sebalik kehebatan mereka. Orang yang cemerlang bawah tekanan ni bukanlah diorang ni robot tak ada perasaan. Tak. Kehebatan diorang sebenarnya terletak pada keupayaan untuk kembali tenang dengan sangat cepat, untuk kekal fokus walaupun keliling tengah huru-hara dan paling penting, untuk kekal profesional walaupun dalaman tengah bergelora. Dan kat sinilah bezanya, ibarat langit dengan bumi. Respons seorang biasa selalunya pasif. Kita tunggu mood kita elok balik, seolah-olah kita ni mangsa keadaan. Tapi, respons orang yang berprestasi tinggi pula sangat proaktif. Dorang tak tunggu. Dorang cipta sendiri keadaan dalaman yang dorang perlukan untuk berjaya. Okey, part ni yang paling best. Kekuatan ni semua bukan benda yang kita kena cari kat luar sana. Jom kita tengok cara nak akses sumber kekuatan yang memang dah sedia ada dalam diri kita masing-masing. Cuba ingat balik. Anda pasti pernah rasa sangat yakin, mungkin sebelum buat satu presentation penting, atau rasa sangat fokus masa siapkan kerja yang susah, ataupun rasa sangat tenang dalam situasi yang cemas. Semua keadaan ni dah pun ada dalam library emosi anda. Kita semua pernah laluinya. Jadi, poin paling penting kat sini ialah isu dia bukan kita tak ada kebolehan ni. Masalah sebenar ialah kita tak tahu macam mana nak akses balik perasaan tu on demand bila kita paling perlukannya. Ini yang menukarkan ia daripada satu kelemahan kepada satu kemahiran yang kita semua boleh belajar. Kenapa semua ni penting sangat? Bukan untuk kita seorang-seorang je, tapi untuk satu organisasi. Sebab benda nilah, dia punya foundation, dia punya tiang seri untuk kepimpinan diri. Kalau kita tengok carta ni kan, kita nampaklah kat mana kebanyakan syarikat letak fokus diorang. Kemahiran teknikal, SOP, KPI, semua ni memanglah penting untuk operasi. Tapi, ada satu kepingan puzzle yang sangat kritikal yang selalunya terlepas pandang. Bila pengurusan keadaan dalaman ni kita abaikan, inilah kos yang kita kena bayar. Kita akan nampak staf lebih senang burnout, konflik dalam tim jadi benda biasa, dan produktiviti jadi tak menentu. Naik turun tak boleh dijangka. Asas yang goyah ni akan jejaskan semua benda di atasnya. Tapi sebaliknya, organisasi yang melabur dalam kemahiran ni akan dapat pulangan yang sangat lumayan. Komunikasi dalam tim jadi lebih matang, semua orang dapat uruskan tekanan dengan lebih baik, dan yang paling penting, prestasi keseluruhan jadi lebih konsisten dan boleh diharap. Sebab itulah, kita kena ubah cara kita pandang benda ni. Ini bukan setakat soft skill yang nice to have. Bukan. Ia adalah kemahiran teras. Ia adalah asas kepada kepimpinan diri yang sebenar dalam dunia kerja hari ini. Dan petikan ni, memang merumuskan semuanya dengan padu. Pemimpin yang hebat bukan orang yang tak pernah rasa terganggu. Itu mustahil. Pemimpin yang hebat adalah orang yang boleh patah balik ke keadaan stabil dengan pantas. Ia tentang daya tahan, bukannya kesempurnaan. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam kerja dan hidup kita, adakah kita ni nak terus menunggu keadaan sekeliling jadi sempurna baru kita nak perform?
Ataupun kita nak mula belajar untuk cipta keadaan terbaik dari dalam diri kita sendiri, tak kira apapun cabaran kat luar sana.